Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita bersama saya dari MS Fishing. Okey, untuk video kali ini aku nak review satu dashcam. Tapi ini aku beli ni yang murah lah. Dia dashcam ni ada macam-macam jenis, ada macam-macam pilihan, ada macam-macam jenama. Yang ni bukan apa, biasalah tengah-tengah ada promosi tu orang kata kan. Hari-hari promosi. Tadi nak buat apa, aku beli aku tengok, aku dapat harga murah. Dah lah, benda ni memang murah. Jadi aku dapat harga promosi dia lagi murah. Aku belilah. Okey. Yang ni memang jadi dashcam yang biasa. Tapi kalau korang nak yang jenis dashcam yang lain-lain pun ada jugalah. Alright. Sebelum kita unboxing dia, untuk yang mana belum subscribe lagi kita punya YouTube channel tu, aku nak minta bantuan korang untuk subscribe dulu kita punya YouTube channel bantu kita dekat situ. Dan bantu juga kita like, komen dan share. Tak lupa juga kalau korang nak dashcam ni ataupun dashcam yang lain-lain lah yang aku letak kat situ kan. Okey, yang mana yang dashcam orang kata boleh letak dekat beg tu, aku akan letak lah. Korang pilih lah. Ada macam-macam pilihan lah dekat situ dashcam. Ada yang murah, ada yang mahal. Okey. Dia dashcam ni untuk kita letak dekat dalam kereta lah. Yang ada apa ni, rakaman daripada dalam kereta. Bila kita bawa kereta tu dia ada rakaman. Dia ada macam-macam jenis. Okey, kalau korang nak grab, korang boleh ambil dekat beg tu ataupun dekat bahagian description kita. Aku akan letak dekat situ. Okey, untuk dashcam yang macam aku ni, yang ini brand ZK Cam Spy. Okey, ZK Cam Spy. Kalau dekat kotak ni dia tulis macam tu. Okey. Yang ini yang memang harga dia murah dia. Dia punya harga dia dalam RM50 macam tu je. Okey, dekat dalam dia of course dia akan dapat satu dashcam ni. Okey. Dan walaupun dia harga murah, harga yang memang sangat-sangat mampu milik, tapi dia ada kamera depan Kalau korang tengok kat sini, dia ada satu kamera depan, satu lagi kamera dekat dalam kereta. Yang ni dia untuk rakam yang dekat depan kereta kita. Yang ni daripada dalam kereta, dia ada dua Okey. Dalam kotak ni kau akan dapat satu dashcam ni. Alright. Lagi kita tengok lagi, dia ada tempat kita nak gantung dashcam ni ni tempat gantung ni, kita slide masuk dekat sini lah. Kalau korang tengok ni dashcam dia. Yang ni kiranya kalau korang nak lekat dekat apa ni, dekat cermin kereta tu lah. Just apa ni, lekat, lepas tu korang tarik ni benda ni, nanti dia akan melekat lah. Nampak tu. Okey, kalau korang nak buka balik, korang tekan ni, kalau dia masih melekat dekat cermin kereta, korang tarik pakai ni. Nampak ni. Ni korang boleh tarik lah. Kalau dia melekat terlalu kuat lah. Okey. Yang ini memang dia boleh masuk dekat sini lah. Untuk gantung kita punya dashcam. Sekejap terbalik pula dah. Dia macam ni. Tak kisah rasanya, mana-mana sama je. Dia akan jadi macam ni. Tergantung. Yang ni dia boleh adjust. Dia boleh adjust. Tengok. Jadi bahagian hadapan. Untuk bahagian dalam punya kamera yang inilah. Okey. Okey, yang ni dia memang ada bateri. Bateri dia berapa bateri dia. Walaupun dia murah, tapi dia ada juga bateri tau. Tapi aku tak jumpa lah dia punya kapasiti bateri dia. Bateri dia tak besar sangat. Bateri dia 150 mAh sahaja. Okey. Tapi jangan risaulah, dia ada juga bagi dia sekali dengan dia punya kabel charger. Jadinya time kalau kita start kereta, korang boleh charge tau. Dia cara nak guna apa ni, nak pasang dia pun mudah untuk charger ni. Dia menggunakan kabel type C yang ni, yang dia bagi ni. Korang boleh cucuk lah dekat ni, dekat atas ni. Dia boleh ni. Sekejap aku buka dulu. Bagi senang nampak orang kata. Okey. Yang ni dia menggunakan kabel type C yang dekat sini. Dia menggunakan kabel type C. Jadi korang boleh charge lah menggunakan tempat charger ni. Yang biasa kalau korang nak charge handphone ke apa kan. Okey. Masuk tempat charge ni dia bagi sekali kabel type C. Tapi kalau korang nak charge guna kabel type C korang yang biasa pun boleh, tak ada masalah pun. Memang boleh sangat sebab dia tempat charge yang dekat sini dia kabel type C. Okey, kalau korang tak nak pakai yang ni, korang nak pakai kabel type C yang biasa punya tu, pun boleh juga, tak ada masalah pun bagi aku. Okey, kita tengok lagi dekat dalam dia ni. Dia ada bagi buku manual tau. Kalau korang tak tahu macam mana nak guna ni ke, nak setting ke apa, korang boleh tengok dekat buku manual. Buku manual dia ni ada pelbagai bahasa. Tapi biasanya kalau kita nak guna, kita akan guna bahasa apa ni, bahasa orang putih ni lah kan. Dia bahasa Melayu dia tak ada lah sini. Sebab ini barang ni bukan daripada Malaysia. Barang ni barang made in China. Okey. Dia memang ada ni je bahasa orang putih lah. Yang lain kita tak faham ni. Okey. Ada macam-macam bahasa lah sebab tu buku dia tebal. Okey. Tapi kita akan guna bahasa
bahasa English. English. Okey, kita tengok lagi untuk dashcam dia ni. Dia punya detail lah untuk dashcam dia ni. Dia punya model D53S MXS. Lepas tu voltage dia 12 volt, 1 ampere saja. Output dia 5 watt, tak besar mana pun. Bateri kecil 150 mAh macam aku cakap tadi, 150 mAh. Charging time dia 30 minit saja untuk kalau dia charge penuh lah kot, kalau tak silap aku. Okey, warna hitam. Lepas tu rate current 1 ampere. Size dia 12 cm kali dengan 11 cm kali dengan 6.2 cm. Okey, itulah dia detail dia. Okey, lagi untuk dia punya function yang ada dekat apa ni, dashcam ni. Okey, dia ada seamless loop recording. Okey, dia ada seamless loop recording. Lepas tu dia ada night mode version pun dia ada. Lepas tu dia punya angle view dia memang akan nampak lah. Kalau contoh ini kan kamera depan ni, dia akan nampak apa ni, wide field of view. Kiranya dari depan kereta kita tu dia akan nampak macam tu. Dia macam bentuk V. Kan daripada kamera ni, dia akan nampak meluas. Kira bahagian depan ni dia nampak luas lah. Memang nampak lah kan. Ni kat depan ni. Okey, lepas tu dia large aperture. Untuk mode dia ada juga 1080. Ni lah. Korang boleh set lah. Kalau korang nak rendah lagi pun boleh. Cuma kalau rendah lagi, gambar dia lagi kurang cantik lah. Kira paling tinggi dia 1080. 1080 lah. Atas lagi tak ada lah. Dia ada maksimum dia 1080. Cuma andai kata kalau korang punya memori kecil tu, korang rendahkan lah dia punya resolution. Dia punya resolution. Yang paling tinggi memang 1080 tapi memang standard kalau dashcam. Orang akan ambil ni lah 1080 ataupun yang bawah dia lah. Yang 720 lah kalau tak silap aku lah. Okey, ni rupa dashcam dia. Sekali lagi aku akan tunjuk. Ni bahagian hadapan dia. Mana-mana dashcam pun dia lebih kurang macam ni. Dia akan ada kamera satu. Ini yang kamera utama dia lah. Dan untuk kamera daripada dalam kereta ni ada juga yang dashcam yang tak ada. Tapi macam aku walaupun murah, dia ada jugalah. Okey, ni kamera daripada dalam kereta. Ni kamera untuk rakam di hadapan kereta lah. Kereta-kereta apa yang dekat depan kita. Okey, macam tu. Okey, untuk button-button ni dia ada button on dia, button power dia lah. Lepas tu kita ada button untuk naik turun. Lepas tu kita ada button mode ataupun button untuk select. Okey lah, dekat sini. Ini button-button dia. Dan yang sini pun aku tak pasti ni apa benda ni. Yang ni pun ada button juga di sini. Macam aku. Dan untuk memory card dia, korang boleh masuk daripada tepi sini. Macam aku tak ada lagi memory card. Nanti dah ada baru aku masukkan lah. Memory card boleh masuk dekat tepi ni. Okey, aku nak on pula. Okey, kita on sikit. Tu nampak tu. Ni skrin dia. Aku tak pastilah korang boleh nampak ke tak. Sebab ni kat luar dia tengah hari kan. Tapi rasanya boleh kot nampak. Kalau korang tengok ni dia tengah rakam muka aku lah. Yang lagi satu kamera ni dia akan rakam yang bahagian aku punya GoPro ni lah. Okey, ni bahagian depan dia. Okey, tapi kalau aku terbalik macam ni, ni dia tengah rakam korang punya apa ni, aku punya GoPro. Sekarang ni yang kamera ni tengah rakam aku. Okey, macam tu lah. Alright. Okey, yang ni aku ambil ni memang aku dah setting dah. Barang ni sampai dia semalam. Aku dah setting yang 1080. Dari segi gambar dia boleh lah, boleh pakai lah. Harga pun yang ni bawah RM50. Aku punya ni bawah RM50 macam tu. Dalam range RM50-60 macam tu lah. Sebab aku beli dapat voucher pun dapat murah. Sahaja je beli sahaja test. Tapi kalau korang nak yang dashcam yang ada yang lebih berkualiti pun ada juga. Jenama pun ada macam-macam. Tak ada masalah. Yang ini cuma aku nak tunjukkan salah satu dashcam yang kita nak letak kat dalam kereta untuk kita rakam. Mungkin ada berlaku apa-apa kejadian ke accident ke, mudah lah. Sebab dashcam ni orang kata salah satu benda yang boleh dikatakan kalau boleh kena ada satu lah untuk setiap kereta kita tu. Okey. Tapi kalau korang beli satu pun, anda kata kalau korang ambil yang jenis yang mahal-mahal sikit, kan dia boleh ubah-ubah. Kalau macam aku ni kan dia boleh ubah-ubah. Jadi walaupun satu dashcam, korang kan ada 2-3 kereta, tak ada masalah pun. Sebab kalau yang macam aku ni, dia bukan yang jenis apa ni orang kata, bukan yang stand alone.
Kiranya dia bukan yang jenis kekal, susah nak pindah-pindah. Kalau macam aku ni dia mudah sebabnya dia just lekat macam ni saja. Jadi kalau korang nak pindah ke kereta lain, korang just buka, masuklah dekat kereta lain. Mudah je. Lepas tu kalau kabel dia pula jenis ni je kan, macam aku tunjuk tadi. Kabel dia macam ni. Jadi kalau korang nak pindah-pindah kamera ni ke tempat yang lain pun boleh, tak ada masalah. Ke kereta-kereta yang lain lah, maksud aku kalau korang ada 2-3 biji kereta. Tapi ni kalau yang murah ni boleh lah. Kalau yang jenis yang biasanya yang berkualiti, biasanya dia akan stand alone lah. Kalau kau nak ubah ke kereta-kereta lain tu susah lah sebab wire dia. Biasa kalau kita dah pasang dekat kedai kereta tu dah bawa soruk apa semua kan. Dia macam tu lah. Agak susah lah. Tapi kalau yang murah ni boleh lah. Yang ni orang kata asal ada. Okay. Tapi boleh lah nak pakai tu, boleh lah. Berapa lama boleh tahan tu aku pun kurang pasti. Sebab aku pun baru je beli, baru je grab. Sebab harga dia murah. Beli time promosi orang kata. Memang berbaloi lah. Memang berbaloi. Yang aku tunjuk dekat skrin dia, paparan skrin dia. Itulah rupa recording dia. Okay. Tapi make sure korang kena ada memory card tau. Memory card ni kalau boleh jangan beli yang terlalu kecil sangat. Nanti dia punya storage tu sikit sangat dia simpan. Korang kena rajin delete pula nanti. Beli yang besar. Bila kalau korang beli yang saiz besar kan, macam yang saiz 100GB ke atas lah senang cerita kan. Ambil yang 128 ke minimum. Paling lekeh pun 64GB lah. Itu dah paling lekeh lah 64GB. Tapi kalau boleh ambil yang 100GB ke atas lah. Tak adalah korang kena rajin delete. Kalau korang ambil yang saiz kecil ni, dia kena rajin delete nanti. Video-video recording tu korang kena rajin delete. Itu je. Kalau korang macam nak seminggu sekali delete ke, seminggu 2 kali delete ke, belilah yang 100GB ke atas. Okey? Sebab kalau yang murah ni aku tak pasti dia ada tak function yang auto delete tu. Sebab aku pun tak habis kaji lagi. Tapi kalau yang jenis yang mahal sikit, yang ada jenama sikit, dia memang ada function untuk auto delete lah. Dashcam ni, yang auto delete tu memudahkan lah. Sama juga kalau auto delete tu pun dia lebih berbaloi kalau korang pakai yang memory card yang saiz besar sikit. 64GB ke 100GB ke atas lah senang cerita. 64GB ke atas. Tapi 64GB tu kecil je sebenarnya. Better ambil 100GB ke atas. Walaupun dia jenis auto delete lagi bagus. Sebab dia lagi banyak storage, dia boleh simpan dekat dalam tu sebelum dia auto delete. Okay. Alright, jadi inilah rupa kita punya dashcam kita. Kalau yang tak tahu, inilah dia dashcam. Kejap aku nak off dulu. Inilah rupa dashcam yang kita letak dekat dalam kereta kita. Kalau kita tengah memandu, kalau ada apa-apa kejadian, dia akan rakam siap-siap lah. Macam aku ambil yang ada kamera depan, kamera belakang. Kalau korang nak ambil yang macam aku pun, aku akan letak juga dekat beg tu. Dan kalau korang nak dashcam yang jenis jenama-jenama yang lain pun ada juga, tak ada masalah. Aku akan masukkan kat situ. Korang tinggal pilih je korang nak dashcam yang mana satu. Korang pergi je dekat beg kita tu. Dekat video kita tu ada beg tau. Kalau yang mana tak tahulah, korang pergi je klik dekat beg tu. Kalau tak nampak beg tu, korang klik je dekat more tu. More tu kira bahagian description. Bahagian description tu pun ada jugalah produk-produk ni ataupun dashcam ni. Korang tinggal pilih je korang nak yang mana satu, yang mana yang korang berminat. Korang boleh klik dan korang boleh terus grab. Okay. Okay, sampai sini saja untuk video kita kali ni. Untuk bahagian dashcam lah. Walaupun dia orang kata tak berapa ada kaitan sikit dengan YouTube aku. Tapi benda ni bagi aku berbaloi. Mungkin ada yang berminat kan. Mungkin ada yang berminat. Korang boleh grab lah. Korang boleh grab. Ataupun yang mana tengah tercari-cari dashcam tu, korang boleh grab. Ikut bajet korang, nak yang mahal ada, nak yang murah pun ada. Tak ada masalah. Okay. Alright, jadi sampai sini saja kita punya video kita untuk kali ni. Semoga kita jumpa lagi dekat next video kita lah. Okay. Apa-apa sebelum kita akhiri, macam biasa, kalau yang mana belum subscribe lagi kita punya YouTube channel, aku nak minta bantu korang untuk subscribe dulu kita punya YouTube channel. Bantu kita dekat situ. Dan kalau korang nak barang-barang ni, korang boleh ambil dekat beg kita tu ataupun dekat bahagian description kita. Alright. Sampai sini saja kita punya YouTube kita untuk kali ni ataupun pada hari ni. Semoga kita jumpa lagi dekat next video kita nantilah. Alright, apa-apa. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bye.